Hai sahabat-sahabat, apa khabar semua? Saya Dr. CK, pengasas sebagai syarikat perkhidmatan Agropintar. Di hari ini saya nak kongsi sikit info berkaitan asid amino ataupun English kita panggil amino acid. Jadi amino acid adalah satu molekul yang penting untuk pertumbuhan tanaman dan juga terhadap haiwan, manusia dan sebagainya. Jadi dekat produk dalam bab pertanian, banyak produk, contohnya kita ada baja, booster yang juga mempunyai elemen asid amino. Banyak yang paling best pun hanya kongsi setakat kuantiti yang ada. Jadi kalau kita nak tengok adakah produk yang betul-betul kongsi senalai amino acid yang ada tu, memang susah nak cari. Tapi untuk produk Agropintar Amino Pro ini, kami ada buat kajian terhadap senalai free amino acid yang ada. Free amino acid itu adalah amino acid yang dapat diguna oleh tanaman secara senang. Jadi untuk bab biologi, kita ada 20 jenis asid amino yang telah teruji, dan bukan semua adalah memainkan peranan penting dalam katakan pertumbuhan ataupun untuk tanaman-tanaman. Jadi memang dia ada sebahagian yang memainkan fungsi penting. Jadi antaranya ialah, contoh saya senaraikan dekat sini, dekat slide ini, kita ada glutamic acid, aspartic acid, leucine, lysine dan sebagainya. Jadi hari ini saya nak kongsi satu amino acid yang terdapat di Amino Pro ini, iaitu glutamic acid. Jadi glutamic acid ini dia sangat penting. Satu fungsi utama, dia adalah sebagai building block, bahan asas untuk protein. Asid amino ini adalah building block, bahan asas untuk membina protein, dan untuk glutamic acid ini dia penting untuk nitrogen assimilation. Jadi apa itu assimilation? Nitrogen assimilation, pendek kata, dia adalah satu pembantu utama dalam tumbuhan untuk bantu menyerap nutrien, terutamanya nitrogen. Nitrogen ataupun N ini adalah sangat penting untuk tanaman. Ia bantu untuk pertumbuhan seperti apa yang kita tahu. Contohnya untuk daun lagi hijau, pokok cepat besar. Jadi bukan itu saja, ia juga bantu untuk tukar nitrogen biasa kepada bentuk yang tanaman senang untuk diserap. Kerana kita boleh bayangkan nitrogen itu telah terkunci, kena lock. Jadi dengan bantuan asid amino ini, dia bantu untuk bebaskan dia, tukarkan dia sebagai nitrogen biasa dalam bentuk yang tanaman boleh guna. Dan apakah hasilnya? Memang hasilnya tanaman akan jadi lagi sehat dan subur kerana ia bantu untuk liliskan nitrogen kepada tanaman, untuk senang dia buat kerja. Lepas itu dia juga ada kesan terhadap ini sintesis chlorophyll. Chlorophyll adalah satu pigmen yang bagi tanaman tu warna hijau. Jadi ia bantu pokok hasilkan chlorophyll, bahan yang buat daun jadi hijau. Dan kenapa chlorophyll ini penting? Kerana chlorophyll ini bantu pokok buat makanan melalui fotosintesis, proses fotosintesis. Jadi pendek kata, kalau chlorophyll dia banyak, jadi ataupun lagi hijau tu, maksudnya dia boleh lagi efisien untuk tangkap cahaya matahari dan buat makanan dia. Kalau daun hijau segar, maksudnya pokok sehat dan aktif. Jadi kalau katakan kita nak pokok cepat besar, nampak subur, asid amino memang wajib ada dalam rutin kita punya program baja ataupun sebagai booster yang kita boleh tambah dalam produk itulah. Dan seterusnya, ia juga memberi sumbangan kepada aktiviti enzim. Banyak akan tanya apa itu enzim activity ataupun enzyme activity. Jadi secara ringkas, enzim ini dia penting kerana dia bantu pokok jalankan berbagai proses-proses dalam pokok itu. Jadi pokok ini dia banyak fisiologi proses yang sangat kompleks, dari segi proses pembesaran sampai dia membina makanan, sampai dia kena menghadapi cabaran, katakan serangan, perosak penyakit, cuaca panas, semua itu. Jadi kita boleh bayangkan enzim ini dia sebagai pekerja, dan asid glutamic ini dia boleh bantu. Dia macam satu tenaga ataupun satu alat, tools untuk bantu proses-proses ini. Jadi dia macamlah kita ada engine oil
untuk enzim bergerak lagi lancar. Jadi asid amino ini dia bantu dalam aktiviti enzim. Jadi dia boleh bantu untuk kerja proses-proses semua jalan lancar. Jadi dengan itu kan secara tidak langsung pokok pun sehat dan juga dapat membesar. Jadi kita dalam konteks yang senang kan, enzim ini kita boleh bayangkan dia sebagai pekerja dalam kilang pokok. Pokok tu dia ada banyak-banyak proses, jadi kita nak workers, pekerja bantu dia untuk senangkan facilitate kerja-kerja itu. Jadi contohnya kita boleh ubah jadi makanan tu tangkap cahaya matahari jadikan makanan dia, bantu untuk menyerap nutrien yang kita tabur itu dengan lagi efektif. Bukan itu saja, dia juga bantu pokok-pokok untuk melawan rintangan cuaca ekstrim, semua itu. Jadi kalau tak ada enzim ini kan, jadi dia punya proses akan lambat sikit ataupun tidak berfungsi. Jadi inilah asid glutamik, dia bantu ataupun sebagai booster untuk tolak enzim ini untuk buat kerja lagi efisien. Jadi inilah sumbangan kepada aktiviti enzim. Okay. Baik, jadi sebelum kita tamat sesi perkongsian hari ini, sekali lagi saya pun nak kongsilah, ini booster Agropinta Amino Pro yang memang bantu untuk sebagai suplemen tambahan kepada tanaman-tanaman anda, dan cara guna dia adalah sangat senang. Kita boleh sama ada nak sembur, nak tabur, nak siram masuk dalam tangki baja air, kita masuk melalui dripping system pun okey. Dan paling best ialah produk ini telah melalui ujian makmal. Jadi dia selamat diguna terhadap sayur-sayuran, ulam semua, itu memang tak ada masalah. Itu saja untuk sesi perkongsian hari ini. Terima kasih semua.